Sebab ramai yang cedera, ramai yang mati. Yang sedihnya orang yang mati dan cedera bukan setakat pekerja kilang itu sendiri, orang-orang lain yang tidak berkaitan. Ada beberapa insiden yang berlaku dekat Malaysia. Ada banyak. Salah satu insiden yang paling penting adalah insiden yang berlaku dekat kilang mercun Sungai Buloh. Pernah dengar? Insiden ini dipanggil sebagai, siapa pernah dengar? Anyone? Insiden pengeboman yang berlaku di Jepun. Dekat mana? Hiroshima. Dia dipanggil sebagai insiden Hiroshima. Okay, very good. Insiden Hiroshima. Betapa orang nak kaitkan insiden letupan dan kebakaran kat Sungai Buloh dengan Jepun. Sebab ramai yang cedera, ramai yang mati. Yang sedihnya orang yang mati dan cedera bukan setakat pekerja kilang itu sendiri, orang-orang lain yang tidak berkaitan. Faham? Sebab itu satu akta baru telah diwartakan pada tahun 1994. So, apa nama akta itu? Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Okey, apa nombor akta ni? Akta 514. Bila sebut saja akta 514, ianya refer to ataupun rujuk kepada akta ni lah. Tapi dalam bahasa Melayu kita boleh panggil dia singkatan AKKP 1994. Dalam bahasa Inggeris pula singkatan kita boleh panggil OSHA 1994.